Dewan ini dibina, dan dewan ini juga dewan terakhir almarhum Ustaz Fadlina berucap sebelum dia menemui Allah Subhanahu Wa Taala di IGN Kuala Lumpur. Dewan ini dibina 6 bulan untuk siap, sebesar ini yang boleh memuatkan lebih kurang 3,000. Kalau duduk selo ramai lagi lah, duduk bersila. Dewan ini cukup memberi gambaran kekuatan ahli, sumbangan ahli, penyokong dan peminat kepada PAS. Akhirnya kita boleh bebas. Untuk maklumat tuan-tuan dan adik kakak sekalian, dewan ini dibina bukan setakat orang Islam saja menyumbang, tetapi orang bukan Islam Cina menyumbang semi, batu bata untuk dibina putih ini, Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan. Ini dewan yang kita duduk sekarang, dan saya antara orang yang pertama bertugas di sini. Waktu tu saya tingkatan 4, voting sekolah 3 hari kerana bertugas di sini. Guru-guru tak tahu saya keluar, hanya beberapa orang guru saja tahu yang saya tak ahli ke sekolah. Dia tahu dah kalau kamar tak ada, mesti kita ada di program parti. Voting sekolah untuk pilihan raya Sanggang, Pahang, dan Hutan, maaf orang Pahang, Kelantan Baru Hutan juga. Cuti sekolah seminggu untuk kempen pilihan raya. Waktu itu saya tingkatan 4. Tuan-tuan sekalian, saya sebut di sejarah bagaimana kekuatan PAS ada, sehingga PAS berjaya menubuhkan pelbagai institusi pendidikan yang bermula daripada PASTI, Seliti dan Smiti. Tujuan untuk mengajak manusia, untuk mendidik manusia, dan sumbangan kebajikan PAS kepada masyarakat melalui pendidikan. Yang sekarang ini orang cemburu, tak tengok PASTI ini terus berkembang, Seliti ini terus mendapat sambutan, Smiti terus mendapat sokongan daripada masyarakat. Pelbagai undang-undang kaedah untuk menyekat. Kita yakin bahawa bila kita buat kerja Allah Subhanahu Wa Taala, kita membangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin Allah bersama dengan kita. Sebagaimana berlaku di bumi Palestin pada hari ini, alhamdulillah, berlaku gencatan senjata di antara Hamas dan Israel laknatullah alaih. Mereka berperang 2 tahun, tidak mampu mereka hapuskan Hamas. Perjuangan untuk mempertahankan bumi Aqsa, akhirnya Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan. Israel menghabiskan dalam tempoh 2 tahun sebanyak 150 bilion untuk menghancurkan sekecil bumi Gaza dan untuk menghancurkan bumi pimpinan para Hamas. Inilah kekuatan keyakinan mereka kepada Allah. Dan inilah kita nak tanam kepada masyarakat, anak-anak kita, tentang Islam. Dan inilah yang berlaku di Kelantan juga. Tahun ini kita menyambut 35 tahun kerajaan Islam membangun bersama Islam. Bermula tahun 1990, sekarang ini 2025, berumur kerajaan ini 35 tahun. Kita disekat, kita dinafikan hak, tetapi kita yakin bahawa rezeki, kekuatan ini adalah milik Allah Ta'ala. Kita bersama dengan Islam. Kata orang Kelantan, erit dada, kita bawa Islam. Nerak, letih. Peher dia? Peher. Tak peher? Buat. Tanya nak jadi kita. Nak layaknya? Susah bagaimana pun, kita bersama dengan Islam. Dan Allah Ta'ala menunjukkan jalan keluar. Rezeki yang Allah Ta'ala jamin kepada kita bila kita membawa perjuangan Islam ini dengan seikhlas mungkin. Ibu bapa yang hantar ke Seliti sudah faham, sekolah ini sekolah hak milik parti. Semua pendirian, semua keputusan mesti mengambil kira soal politik. Jangan ada di kalangan ibu
bapa-bapa ambil pendidik keputusan macam ni. Kerana sekolah ini adalah sekolah hak parti. Sebagaimana pasti, sebagaimana semiti, maka pendirian keputusan kita mesti berpandukan kepentingan politik di samping dengan kepentingan yang lain. Saya sebut sama-sama. Selalu saya sebut. Betul sekolah kita di bawah parti. Tapi kita tak benar guru-guru mengajar parti, hal parti kepada anak murid. Datang sekolah, okey, ni gambar tu guru presiden, ni gambar pimpinan PAS. Adakah cikgu mengajar gitu? Tak ada. Saya sebut di Kelantan dan saya sebut sebagai saya ketua sektor pendidikan. Mana-mana guru yang mengajar soal politik kepada pelajar. Waktu program ini boleh kecil politik sebab ini kepentingan politik. Bagi tahu kepada saya tak percaya cikgu-cikgu. Tetapi guru-guru kena terlibat dengan politik. Guru-guru mesti memahamkan pelajar tentang politik Islam, bukan politik kepartian. Bila kita ajak Islam kepada anak-anak kita akan kenal mana parti yang betul dengan Islam, mana parti yang taat kepada Allah dan Rasul, mana parti yang nak kepada Islam. Adalah